Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, seperti yang telah pun dimulakan dengan begitu baik sekali oleh Syekh Abu Talhah kita. Dia pun syekh lah, janggut panjang tu kan. Mengenai jadual kuliah kita yang ada sedikit perubahan. Jadi saya sebagai ustaz terjun lah malam ni, bukan bidang terjun, ustaz terjun untuk menggantikan Al-Fadhil Ustaz Hashimi yang dikhabarkan ada misi di mana? Kelantan. Ya. Saya pun alhamdulillah 2 minggu lepas sempat juga untuk bersama dengan kawan-kawan yang lain. Kami ada buat sedikit kutipan sumbangan duit dan juga barang-barang. Sempat juga kami bawa ke Kelantan. Satu benda yang saya nak berkongsi iaitu saya kira Masjid Mustaqim juga buat benda yang sama juga. Kita anjurkan untuk kutip sumbangan kan. Namun kita rasa begitu bersyukur dan kita begitu seronok sekali dengan respon dan juga sikap prihatinnya masyarakat di Malaysia ini yang bila mana ini saya kongsikan saya punya pengalaman dalam dengan kawan-kawan mengumpulkan sumbangan itu. Bila kita buka buat iklan dalam 3-4 hari sahaja, tak sampai seminggu pun saya ingat jumlah kutipan sumbangan duit saja yang dapat dikumpulkan mencecah kepada RM60,000 lebih. Itu hanya kita buat iklan melalui inilah Facebook, grup ni, WhatsApp dan sebagainya sahaja. Namun sumbangan orang ramai mencurah-curah dalam keadaan yang tempoh masa yang sangat singkat. Sama juga dengan sumbangan barang-barang. Kalau saya tak silap, barang-barang yang dikumpulkan, kami punya base di UIA. Kalau tuan-tuan mungkin dapat kot dia punya message tu, #Lifeline Tajdid tu. So kami semua kawan-kawan uruskan semua itu. Barang-barang saya ingat hampir mencecah 7-8 tan jugalah, hampir ke 10 tan juga. So ada yang dihantar dengan lori, ada yang dihantar dengan flight dan sebagainya. Ini kita nampak secara zahir bagaimana sikap keprihatinan rakyat Malaysia ini, yang kalau nak ikutkan, kadang-kadang ramai yang bagi itu dia tak ada apa-apa pertalian darah pun, bahkan mungkin dia tak kenal seorang pun mangsa-mangsa yang menghadapi ujian banjir itu. Namun jiwanya terpanggil untuk turut memberikan sumbangan sekadar yang termampu. Ada yang dapat itu dia bagi dalam satu bekas hanya duit RM1 sikit saja dan duit shilling saja. Jumlah yang amat sedikit lah. Namun sifatnya dan betapa jiwanya diajak untuk turut sumbangan itu, dia tak kisah, asalkan dia dapat bagi. Dan mungkin itulah hujahnya di akhirat kelak bahawa dia tidak biarkan sahabat-sahabatnya yang lain dalam keadaan yang susah. Jadi kami sudah berhantar 2 minggu lepas di Kelantan, dan tempat yang kami pergi itu lebih spesifik lagi ialah di Kampung Sokor. Ada orang Kelantan sini dah. Kampung Sokor, betul sebut dia punya, betul lah, Kampung Sokor di Tanah Merah kot saya ingat. Tu kami punya
tim kami pergi, lalulah ikut Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Memang di situ subhanallah, masya-Allah, kita pun semua dah tahulah antara tempat yang mengalami kesan banjir yang sangat dahsyat. Dan bila kami lalu saja, saya lalu di situ, tengok keadaan rumah, tengok keadaan kampung, terus saya teringat tentang peristiwa tsunami dulu 2004, yang saya juga sempat untuk balik tengok sekejap selepas kesan lah, iaitu di kampung Kuala Muda, dekat dengan kampung apa saya lah. Saya balik dan saya tengok ini hampir-hampir lebih kurang serupa dengan kesan tsunami 2004 dahulu. Dan ada suatu suasana yang begitu menghayat hati saya lah. Sedih dan sebab juga melihat keadaan itu, yang mana sebelum ini saya melihat perkara itu berlaku bukan di Malaysia, di tempat lain, iaitu bila rombongan kami lalu, tim kami lalu dengan ramai lagi tim-tim lain yang lalu bawa bekalan makanan. Namun ada satu suasana yang saya lihat begitu menyentuh hati saya. Ada beberapa kumpulan keluarga bersama dengan ibu dan juga anak-anak yang berdiri di tepi-tepi jalan, yang melambai-lambai kami, melambai-lambai rombongan yang lalu itu. Untuk apa? Melambai, mengharapkan untuk rombongan itu berhenti sebab mereka nakkan sedikit makanan. Ada yang tepuk-tepuk, panggil-panggil, tak, yalah, mengharapkan ada sedikit bekalan makanan sampai kepada mereka itu. Suasana ini saya ingat sebelum ini tak berlaku di tempat kita ini, di negara kita ini. Walau lapar macam mana pun, saya ingat tak ada orang lagi yang satu family dan sebagainya yang duduk tepi-tepi jalan sampai sanggup untuk tahan orang lain untuk nak dapatkan bekalan makanan. Namun peristiwa banjir yang berlaku ini telah pun menyebabkan, disebabkan oleh mungkin rasa lapar, rasa kasihankan anak kecil yang nakkan makanan. Saya ingat untuk ibu itu, malu itu letak perkara yang kedua lah. Saya ingat melihatkan anak kecil yang menangis untuk mendapatkan makanan, dia sanggup untuk menebalkan wajahnya, menebalkan mukanya, berdiri tepi jalan dan tahan orang ramai yang lalu untuk dapatkan sedikit makanan untuk anaknya dan juga untuk dirinya sendiri. Kita pun kalau dalam keadaan yang tak banjir pun, kalau tengok anak kita lapar sikit pun dah rasa susah hati kan. Tengok anak menangis lapar susu pun kita tak sanggup nak biarkan dia. Namun itulah yang berlaku. Kami punya misi pergi ke kampung Sokor itu, antara kampung, sebab kami pergi, kawan kami juga ialah seorang dari kawan kami itu memang asal kampung itu. So dia sudah pun terputus hubungan dengan kawan, dengan family-nya lebih kurang selama 6 hari, tak dapat nak berhubung. Dia tak tahu apa berlaku kepada mak dan juga ayahnya di kampung. Waktu hari pertama banjir naik itu, dia masih lagi dapat berhubung. Selepas itu terus terputus hubungan. Dia tahu-tahu kata mak dan juga ayah ni terpaksa dipindahkan. Lepas pindah tu tak tahu pindah ke mana. Sampailah hari ke-5, ke-6 barulah dapat tahu seluruh kampung itu tenggelam. Yang hanya selamat dikhabarkan, kami pergi itu hanya 2 buah rumah saja sebab dia tinggi sikit. Jadi penduduk kampung itu ramai yang terpaksa untuk pergi menginap di 2 buah rumah itulah. Bayangkan 2 buah rumah, satu kampung pergi menginap. Bayangkan bagaimana keadaannya. Sebahagian yang lain terpaksa pergi, kami pergi yang kampung ni yang ada penduduk kampung yang terpaksa tinggal di atas bukit kan, yang lari ke atas bukit, paksa buat apa nama kemah sendiri itu. Dan ada yang menginap di atas bukit itu, orang kampung itu kongsikan, iaitu mereka memang terputus bekalan makanan mereka. Orang kampung nak pergi tak boleh sebab arus yang sangat kuat.
heli nak turun pun tak boleh sebabkan cuaca yang tak mengizinkan. 3-4 hari terputus bekalan. Bayangkan tuan-tuan, kami lalu itu nak pergi ke kampung tu agak dalam sikit, melalui kebun getah. Hari kami pergi itu air sudah pun surut dan dia punya lumpur tebal lah. Kesan banjir yang saya tengok itu subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, boleh bayangkan pokok getah ni, bukan anak getah ni, pokok getah hapus, pokok getah, tiang elektrik hapus. Dan bila mana pokok getah hapus, kita boleh bayangkan betapa tingginya aras air yang naik itu, banjir itu. Bukan setakat menghapuskan pokok getah, bahkan banyak juga pokok getah yang tumbang, membuktikan bahawa, petanda bahawa betapa lajunya arus air banjir itu. Sekolah di kampung itu 3 tingkat sekolah itu tenggelam, kan? Selalunya orang akan buat sekolah sebagai pusat untuk nak pindah lah kan, tapi di kampung itu sekolah 3 tingkat tenggelam, meja semua hanyut ke kebun-kebun getah dan sebagainya. So itulah yang saya ingat tuan-tuan sudah lebih lagi dapat maklumat yang sangat-sangat lebih lagi lah, melalui paper dan sebagainya. Apapun sebenarnya yang kita lihat tidak akan sama dengan apa yang mereka sedang alami sekarang ini. Minggu lepas saya pergi pula ke Pahang, di kawasan Maran, juga dengan misi yang sama juga. Cuma kali ini kami pergi untuk memberikan bantuan dari segi moral, dari segi psikologi. So kami pergi melawat di pusat-pusat pemindahan dan kumpulkan masa-masa. So kami inilah berikan sedikit perkongsian untuk nak berikan sokongan moral, dan sesiapa yang perlukan bantuan khidmat dari segi kaunseling dan juga psikologi kami sediakan pada waktu itulah. So berikan sedikit semangat untuk mereka untuk menghadapi hari-hari yang berikutnya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan hari ini pun kita dapat maklumat kan, di Kuala Kerai air sungai kembali naik kan. Apapun kita doakan, semoga apa yang berlaku ini bukanlah menjadi sesuatu yang melemahkan kita, tetapi sesuatu yang menguatkan kita. Hadirin hadirat sekalian, kita melihat apa yang berlaku. Banjir merupakan salah satu perkara yang kita anggap musibah yang berlaku kepada negara kita ini untuk kali ini, di samping ujian-ujian yang lain. Tadi Syekh Abdullah kita sebutkan dengan kehilangan flight dan sebagainya, apa semua itu merupakan salah satu perkara yang kita hadapi, ujian, musibah dalam kehidupan ini. Mungkin ada orang yang dia akan mempersoalkan, kenapa aku diuji? Kenapa kita perlu diuji? Maka kalau orang yang lalu persoalan itu dalam benak fikirannya, kenapa kita perlu diuji, dia sepatutnya bertanya semula soalan untuk dirinya, kenapa dia perlu untuk hidup? Kenapa perlu tanya pula soalan kenapa dia perlu untuk hidup? Kerana kita kena faham bahawa ujian dan juga kehidupan merupakan pasangan yang tak dapat dipisahkan. Seseorang yang hidup, dia mesti bersedia untuk menanggung ujian, kerana ujian merupakan salah satu pakej dalam kehidupan ini. Sebab itu kita ingatkan ayat yang kita selalu ulang-ulang baca dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, Jadi kehidupan dan juga ujian ini tak dapat nak dipisahkan. Semua kita menghadapi ujian, tinggal lagi bezanya banyak ataupun sedikit
besar ataupun kecil, panjang ataupun singkat dan sebagainya. Namun setiap orang menghadapi ujiannya yang berbeza-beza. Saya sebutkan dengan kawan-kawan di yang saya melawat di Pahang tu. Saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan sekarang sedang menanggung ujian dilanda banjir, ujian kesusahan. Namun tuan-tuan juga perlu ingat dan melihat dari satu aspek yang lain. Orang lain yang sekarang ini, saya, orang lain yang tak ditimpa dengan ujian banjir ini sebenarnya juga sedang diuji. Tuan-tuan diuji dengan kehilangan harta benda, dengan musnahnya tumbuh-tumbuhan, dengan rumahnya hancur musnah, dan mungkin sebahagiannya kehilangan nyawa dan sebagainya. Namun orang lain diuji keimanannya, di mana kita nak membuktikan dan kita nak mempraktikkan, menzahirkan, menterjemahkan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis baginda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi mengingatkan, tidak akan sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah ia mengasihi saudaranya sama seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ini ujian untuk kita. Saudara-saudara kita sedang diuji dengan pelbagai ujian, kemusnahan harta benda, rumah mereka ada yang roboh, ada yang hidupnya susah sekarang ini. Kita juga sedang diuji sebenarnya. Kita juga tak begitu senang. Kita juga akan berasa sedih kalau rumah yang kita tinggal hari ini lenyap begitu sahaja. Harta benda kita rosak, kenderaan kita musnah. Ada saudara kita yang diambil nyawanya dalam keadaan susah semua. Kita juga akan berasa sedih untuk menanggung perkara itu. Kalau kita juga berasa sedih untuk menanggung perkara itu, perasaan yang sama juga kita perlu zahirkan bila mana saudara-saudara kita menghadapi ujian-ujian yang sebegitu. Maka ini ujian keimanan untuk kita. Bagi yang tinggal di sini, yang tidak menghadapi secara langsung ujian yang susah itu. Maka sebab itu Alhamdulillah kita bersyukur kerana rakyat Malaysia masih lagi ada perasaan prihatin, ada perasaan juga kasih sayang. Ingat juga bahawa teringin juga untuk nak berikan bantuan. Cumanya itulah ada yang bila saya sampai di sana tu, ada barang-barang bantuan itu yang bukan nak membantu masa-masa banjir, bahkan menyusahkan pula masa-masa banjir. Khasnya ialah inilah pakaian. Saya pergi singgah sebentar di Kuala Kerai tu, ada tempat satu gudang ditempatkan untuk dilonggokkan baju-baju. Satu gudang tak pakai. Ada yang pakaian-pakaian yang sudah pun terpakai dicampur habis semua. Kita pun tak tahu yang mana elok, yang mana tak elok. Sampai saya pergi situ, orang situ kata, ni tolong ambil balik lah, ambil balik, bagilah dekat Syria, dekat mana-mana tu. Kami pun dah banyak sangat, dah tak perlukan macam-macam ni. Sebab itu ada yang bagi pakaian yang dia pun tak nak pakai dah benda itu. Nah, itu semua kita perlu untuk muhasabah kembali dalam bagaimana kita nak memberi sumbangan untuk orang lain itu. Hadirin hadirat sekalian, apa yang berlaku pada masa sekarang ini mengingatkan kita kepada kebenaran apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kita sentiasa membaca ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita baca ayat ini selalu, dan kemungkinan saat ini ayat ini bila kita baca semula, kita lebih menghayatinya. Dan kemungkinan ayat ini bila dibaca semula oleh sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda ujian itu, lebih lagi merasai betapa benarnya apa yang Allah sebutkan ini.
walanabluwannakum, Allah kata, dan sesungguhnya pasti kami akan menguji kamu semua. Walanabluwannakum, Allah takkid, Allah tekankan di situ, menunjukkan bahawa pasti kami akan menguji kamu semua. Dengan ujian apa? Bisyai'in, dengan sedikit ujian, minal khauf, rasa ketakutan, wal ju', dan rasa lapar. Allah sebutkan dalam ayat ini bisyai'in, maksudnya bukan semua. Kami uji dengan perasaan takut, bukan ketakutan yang kesemuanya, tidak, sedikit sahaja. Sedikit itu pun telah membuatkan kita menjadi lemah, berasa gusar, berasa gundah gulana. Baru sedikit Allah uji. Dan Allah mulakan dengan ayat ini, diuji dengan ketakutan, menunjukkan bahawa ujian ketakutan lebih lagi dahsyat dari ujian kelaparan. Selepas ketakutan, Allah sebutkan wal ju', dan juga diuji dengan kelaparan. Nak dibandingkan antara ujian musibah dalam takut dan musibah ujian dalam kelaparan, menunjukkan bahawa ujian ketakutan lebih lagi berat dari ujian kelaparan. Orang yang dalam keadaan takut, dia kalau tinggal dalam rumah pun akan takut, sebab perasaan takut itu telah pun merisaukan dirinya. Dan dia juga takut untuk nak keluar pergi mencari makanan walaupun dia dalam keadaan lapar. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menyebutkan bahawa bila membaca ayat ini, kita diuji dengan ujian rasa takut. Sepatutnya kita kena rasa takut dengan ujian. Benda, perkara, suatu amalan, dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, kena ada rasa takut dengan perkara itu terlebih dahulu, kerana itulah ujian yang lebih lagi besar. Rasa takut dengan kesalahan yang kita lakukan, rasa takut dengan dosa yang kita lakukan, perkara inilah kena dicetuskan dalam diri masing-masing. Takut dengan kesalahan diri sendiri. Dan ujian ini semua orang akan hadapi, dan semua orang akan terpaksa melalui perkara ini. Semua orang akan buat salah. Takutlah dengan kesalahan yang kita lakukan. Ini juga ujian yang kita perlu untuk hadapi. Wal ju', dan kemudian ujian kelaparan. Ujian kelaparan ini mungkin boleh jadi dalam dua situasi, iaitu ujian kelaparan Allah memang mengazabnya, iaitu Allah, dia bukan tak boleh makan, dia boleh makan, namun makanan itu tidak mengenyangkannya. Ini juga suatu ujian yang Allah boleh jadikan. Dia makan, tapi makan masih lagi tak mengenyangkan dirinya. Itu juga merupakan salah satu bentuk ujian. Bentuk yang kedua, diuji dengan kelaparan, ialah memang tidak ada makanan lah. Tidak ada makanan, sehingga menyebabkan dia begitu lapar sekali. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Kekurangan harta benda. Dia diuji dengan kemiskinan mungkin, dia diuji dengan hutang mungkin, sebabkan terpaksa tak cukup sumber kewangan, terpaksa pula berhutang, dan bila berhutang pula terpaksa pula untuk menanggung hutang itu, mencari segala sumber untuk nak bayar pula hutang. Hidupnya tidak begitu selesa, sebab terpaksa untuk berfikir bagaimana untuk nak selesaikan hutang itu. Ini juga ujian. Sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda banjir ini, mereka diuji dengan kekurangan harta benda. Kan kita tengok dalam YouTube apa semua, bila air surut pulang semula ke kampung, rumah lenyap kan, hanya tinggal tapak sahaja. Bayangkan perasaan kita bagaimana kalau itu rumah kita. Ni rumah kita yang kita sedang tinggal pada hari ini, tersegam indah hari ini, tiba-tiba Allah uji dengan satu ujian, balik semula ke rumah, habis. Bayangkan betapa luluhnya hati mereka.
betapa luluhnya hati mereka. Sebab tu kita tengok ada apa gambar yang tersebar banyak tu, ada apa dua orang pakcik dengan makcik kan, yang hanya tu apa balik duduk di atas yang tinggal tangga batu sahaja, habis rumahnya apa nama runtuh. Diuji dengan kekurangan harta, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan juga sebahagiannya diuji dengan kekurangan nyawa, yakni ada sanak saudara yang meninggal, ada sahabat ni kaum keluarga yang ditakdirkan mati. Itu juga merupakan ujian yang kita perlu untuk hadapi. Wasamarat, dan juga dengan ujian mungkin kekurangan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh bentuk-bentuk ujian yang pasti manusia akan hadapi. Yang pasti manusia akan hadapi. Dan kita sekarang hari ini pun mungkin sebagian kita sudah pun menghadapi apa yang Allah sebutkan ini. Mungkin kita yang dalam sini pun ada yang telah pun kehilangan adik-beradiknya yang dia sayang, mungkin kehilangan mak ayah yang dia cintai dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian. Mungkin ada yang buat bisnes dulu untung, sekarang rugi. Yang buat bisnes banyak utang dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian. Maka kita kena ingatkan semula diri kita ini bahawa siapapun kita, di mana pun kita, apapun pangkat kita, apapun latar belakang kita, kita pasti akan diuji dalam kehidupan ini. Maka apakah penawarnya? Apakah ubatnya untuk kita menghadapi ujian ini? Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa basyiris sabirin, maka berikanlah khabar gembira untuk mereka-mereka yang sabar. Untuk mereka yang sabar. Inilah penawar untuk kita menghadapi ujian. Allah jadikan ujian bukan untuk kita lari, tetapi untuk kita hadapi, untuk kita atasi. Seseorang yang bila Allah turunkan ujian, dia lari dan dia tak hadapi, dia tak cuba untuk mengatasi ujian itu, ia tidak akan memahami, ia tidak akan merasai erti perjuangan dalam kehidupan ini. Maka bila Allah takdirkan berlakunya sesuatu ujian, kita hadapi, kita atasi, disitulah akan wujudnya perjuangan dalam kehidupan. Dan kehidupan yang ada perjuangan dalamnya itu, di situ adanya kemanisan dalam hidup ini. Kita pun kalau kita, contohlah kita makan setiap hari, semua menu apa manis ke semuanya. Pagi makan manis, tengah hari makan manis, malam makan manis, esok makan manis, minggu depan manis lagi, menu semua manis. Saya ingat naik boring juga kan, naik bosan juga. Semua kita makan, semua rasa manis semuanya. Boring kita, bosan, jemu kita. Kita nak juga ada rasa makanan kita apa, rasa masam sikit, ada yang pedas, ada yang apa nama ni ada 3 rasa dan sebagainya kan. Nak ada tu pelbagai rasa itu, barulah lazatnya makanan yang kita makan itu. Maka kehidupan juga tidak akan ada keindahannya, kehidupan tidak akan ada kemanisannya, tidak akan ada kelazatannya kalau kita tidak menghadapi ujian. Kalau kita tak cuba untuk mengatasi ujian itu, kita tidak akan merasai betapa indahnya kehidupan ini. Dan selepas kita berjuang menghadapi ujian itu, di akhirnya kita berjaya untuk mengatasinya, disitulah kita akan betapa merasai nikmatnya. Kita hari ini, sebahagian kita tidak akan begitu merasai nikmat sihat, melainkan selepas kita sakit. Bila kita sakit, barulah kita akan betapa merasai Allahu Akbar, betapa nikmatnya sihat. Kalau Allah contohlah bagi sakit gigi ya pun, sakit gigi sebatang ya, bayangkan. Sakit gigi sebatang, gigi besar kecil, gigi kecil ya pun.
Namun kalau Allah uji dengan sakit gigi sebatang, habis satu tubuh kita jadi temperature naik. Pantang orang tegur sikit, kan? Pantang buat, sikit ni aku tengah sakit gigi ni. Baru Allah uji dengan sakit gigi sebatang saja. Betapa kita merasai nikmat sihat. Kita diuji dengan sakit pinggang contohnya. Nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh. Terpaksalah solat di atas kerusi. Tuan-tuan, kita kalau kita pernah mengalami sakit yang tak boleh kita sujud yang seperti biasa, sujud kita meletakkan dahi kita, kepala kita di atas lantai, dengan sujud dengan mengisyaratkan kepala sahaja, ada beza tuan-tuan. Dari segi perasaannya itu, perasaan sebagai seorang hamba itu ada beza. Betapa sewaktu kita meletakkan kepala kita di atas lantai, disitulah simbol lambang betapa hinanya kita sebagai seorang hamba Allah. Kita ini merendahkan diri sehabis-habisnya. Kita begitu menyembah Allah dengan perasaan lemahnya kita ni, begitu menyerah diri untuk Allah Ta'ala. Kita sujud pada Allah Ta'ala. Ada beza dengan kalau kita sujud hanya begitu sahaja. Dia punya feeling lain. Namun nikmat boleh sujud di atas lantai itu, kita mungkin tak akan sedar, melainkan selepas kita diberi ujian sakit pinggang mungkin. Duduk atas kerusi sujud, hanya berikan isyarat lain, baru kita akan rasa Masya Allah, nikmat sihat. Kita tak akan merasai betapanya nikmat kebahagiaan, nikmat kesenangan, nikmat kemewahan, melainkan selepas kita diuji dengan kesusahan. Bila kita susah, baru kita akan ingat Masya Allah, betapa nikmatnya sewaktu kita hidup senang dahulu. Dan sama, kita tak akan sedar nikmat masa lapang kita, melainkan selepas kita menghadapi masa yang kita sibuk sampai tak sempat nak buat apa satu, kita ingatkan kembali, Masya Allah, betapa nikmatnya masa lapang dahulu. Maka sebab itu Allah berikan ujian ini untuk apa? Untuk nak suntik kembali perasaan kita, nak jolok sikit kita punya jiwa ini supaya sedar, ingat kembali nikmat yang aku bagi ini, betapa banyaknya nikmat ini. Dan dengan diberikan sedikit ujian itu, kita akan lebih menghargai nikmat-nikmat yang Allah kurniakan sebelum ini. Maka Allah sebutkan wabasyiris sabirin, penawarnya ialah sabar. Kita mungkin akan bertanya, siapa orang yang sabar ni? Allah sambung selepas itu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah, lantas ia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya jua kita akan dikembalikan. Kadang-kadang orang hanya menyebut ayat ini bila dapat berita kematian saja, kan? Biasanya contohlah, bila ditimpa musibah yang lain, dia tak sebut pun. Lagi teruk dia sebut, dia kata ni ada kita punya jiran tu accident, ish. Dia bunyi ish saja, kan? Tanya, teruk tak? Mati ke macam mana? Patah kaki ke apa? Ish, tak keluar sepatah pun, innalillah tu tak keluar sepatah pun. Sebab apa? Belum mati lagi, kan? Rumah kita kampung sana, terbakar. Lah, bila? Habis semua ke? Apa puncanya? Tak keluar sepatah pun, innalillah. Pasal apa? Tak mati pun, rumah terbakar. Tapi bila kita bagi kita, ni ada kita punya jiran ni meninggal semalam, innalillah. Lagi teruk, dia bukan sebut innalillah, dia sambung yang awal tu, qalu innalillah. Padahal qalu itu ialah ayat arahan, kan? Qalu, maka ucapkanlah innalillah. Dia pula kata qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah sebutlah yang qalu tu ialah kamu ucapkanlah, kan? Dia ambil semua sekali.
Jadi kita kena latih diri kita ini untuk nak ucapkan ucapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam apa jua musibah yang menimpa. Dari sekecil-kecil musibah kita latih ditimpa musibah. Contohnya ni, nak balik nanti ni keluar masjid, contoh jangan buat sungguh lah kan. Apa nama, kasut hilang, slipper hilang, itu musibah tak? Musibah lah, kecil lah musibah. Maka kita latih diri kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kawan kita yang dengar tu pula jangan tanya, siapa pula yang ni yang mati? Tak, bukan mati tak, kasut hilang. Kasut hilang pun kata juga, yalah ini musibah untuk aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini mampu untuk melatih kesabaran dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita akan mengingatkan kepada diri kita bahawa kita tak memiliki apa-apa pun sebenarnya. Harta kita, rumah kita, kenderaan kita, kesemua itu bukan milik kita sebenarnya. Allah Ta'ala yang punya. Maka bila Allah Ta'ala yang punya, dia berhak untuk nak tarik kembali, nak cabut kembali, nak panggil kembali, semua dia berhak. Ayah yang kita sayang, emak yang kita sayang, anak-anak yang kita cintai, kesemua itu milik Allah Ta'ala. Ia juga hamba Allah Ta'ala. Allah yang menguasainya, Allah yang memegang rohnya, Allah yang mentadbirnya, Allah yang menguruskannya. Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mentadbir seluruh alam ini. Ia berhak untuk buat apa sahaja. Tidak ada sesuatu pun yang kita miliki pada di atas dunia hari ini milik kita. Allah lah yang miliki segala-galanya secara mutlak. Allah pinjamkan untuk kita uruskan ke semua itu dengan sebaik mungkin. Maka bila mana Allah yang memiliki segala-galanya itu, Allah berhak untuk mencabut kembali, menarik kembali dan sebagainya. Kita ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan Allah berhak untuk buat apa saja. Kita akan dikembalikan semula kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang berikutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat selawat, yang akan mendapat pujian daripada Tuhannya dan akan mendapat rahmat daripada Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan diberikan petunjuk. Ini khabar gembiranya. Wa basyiris sabirin, berikanlah khabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Apakah khabar gembira itu? Antaranya ialah orang yang bersabar akan dilimpahi nikmat, akan dilimpahi rahmat, akan dilimpahi pujian-pujian oleh Allah Ta'ala. Allah akan memujinya, Allah akan melimpahkan rahmatnya untuk mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan berikan hidayah kepada mereka itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersabar. Sabar ni ialah kita sebut senang lah kan, sod 3 huruf ya dalam Arab kan, sod ba ra, senang lah. Bahasa Melayu 5 huruf, S-A-B-A-R, sabar. Sebab tu mungkin ada orang kata, hang tak kena, hang cakap pandai lah, suruh sabar lah, cuba hang kena tengok kan. Iyalah, memang kita yang melihat tak akan sama dengan orang yang sedang merasai kan. Sebab tu kita duk baca hadis apa yang seorang perempuan tua yang meratap di tepi kubur kan, meratap kematian di tepi kubur. Tiba-tiba Nabi dengan para sahabat lalu nampak makcik ini sedang menangis, meratap sungguh-sungguh di tepi kubur. Nabi pun pesanlah dekat makcik itu, ittaqillah wasbiri, ni makcik, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Apa jawapan makcik ni? Apa respon makcik ni? Ilaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Ilaika anni, bahasa Kedah kata apa? Hang pi jauh lah. Tu bahasa kan, maksudnya ni kau pergilah, kau jauhkan dirimu daripada aku ini. Fa innaka lam tusib bimusibati, sesungguhnya engkau tak ditimpa musibah apa yang aku sedang timpa ni. Engkau tak alami apa yang aku alami, engkau tak rasai apa yang aku rasai.
Nabi pun pergi. Dah tengok dia punya respon habis macam tu, naik punya satu jenis, naik punya ni, Nabi pun pergi. Tiba-tiba ada orang tanya, makcik, tahu tak itu siapa? Tak tahu. Orang kata, itulah Nabi SAW, itulah Rasulullah. Rupanya makcik ni tak kenal. Tak kenal kata itu Nabi. Boleh ke tak kenal? Memang boleh lah, sebab waktu dulu bukanlah Nabi ni muncul di TV 9 Tanyalah Ustaz, kan? Forum perdana dia tak muncul, sebab kita senang lah, ni ustaz ni, ni ustaz ni, sebab tu untuk tengok TV, tengok alam YouTube senang, kan? So ulama hadis mensyarahkan bahawa makcik tu tak kenal itu Nabi. Maksudnya dipahamkan, kalau makcik itu kenal, perempuan itu kenal bahawa itu Nabi, apakah itu seperti itu responnya? Tidak. Perempuan itu tak akan bagi respon yang sebegitu, sebab itu Nabi. Dia akan ada rasa hormatnya, adab dengan Nabi SAW. So bila orang kata itu Nabi, terus dia pergi ke rumah Nabi untuk mendapatkan dan untuk nak mohon maaf semula. Pergi jumpa dengan Nabi, dia minta maaf apa semua. Nabi kata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang dikatakan sabar itu ialah sewaktu detik yang pertama dahulu. Maksudnya bila kita ditimpa ujian, kita dihentak dengan ujian itu, sewaktu itu kesabaran kita sedang diuji. Kalaulah kita ditimpa ujian, sewaktu itu kita dah punya maki, kita punya marah, semua keluar habis ni. Habis sebulan, tak apa, aku sabarlah, apa yang berlaku sebulan dulu. Tu tak jadi, kan? Dah habis sebulan dah semua maki-maki semua dah keluar dah. Baru nak tahu bersabar. Tak jadilah. Itu nilai itu, bukan itu nilai sabar yang dituntut. Nabi kata, sesungguhnya sabar itu ialah ketika waktu detik pertama itu, sewaktu hentakan pertama itu. Waktu itu bersabar. Bagaimana? Sentiasa berlatih untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diminta untuk bersabar. Namun kita kena ingat bahawa bersabar tidak menafikan ikhtiar. Bersabar tidak menafikan ikhtiar. Bersabar ya, di samping bersabar, ikhtiar perlu dilakukan juga. Usaha perlu dilakukan juga. Contoh kita kata rumah dimasuki oleh pencuri. Orang kata, ni pergilah buat report polis. Tak apalah, aku sabarlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak, ni buat report polis, nanti boleh buat siasat. Tak apalah, nak ambil lah, buat macam takdir aku, ujian tu aku. Inna lillah. Tak. Bersabar tak menafikan ikhtiar kita. Sebab tu yang dikatakan sabar itu apa? Sabar itu ialah al-habsu. Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Sewaktu kita diuji, ada orang yang dia akan balas dengan perasaan marah, maka dengan bersabar dia mampu untuk menahan perasaan marah itu. Itu sabar. Dia kawal marah, itu sabar. Dia menahan al-habs, dia menahan dirinya daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya. Maka dalam contoh situasi yang berlaku sekarang ini, banjir contohnya, iaitu ujian kita redha, kita hadapi dengan sabar, namun ia tak menafikan ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Maka kalaulah dikaji asbab berlakunya banjir itu mungkin disebabkan oleh sungai yang tak dalam ke, ataupun proses ataupun aktiviti pembalakan yang tak diuruskan dengan baik ke, alam tak dijaga dengan baik ke, buang sampah sampai tercemarnya sungai, kena diambil tindakan yang sepatutnya. Bukan hanya setakat tak apalah, sabarlah, orang nak ambil lah, semua habis ambil lah, nak buang sampah buanglah, bagi sungai, tak apa, kita sabarlah, inilah ujian untuk kita. Tidak. Bersabar tidak menafikan
ikhtiar yang kita patut lakukan sebaik mungkin. Maka sebagai penutupnya, dah masuk insya Allah, sebagai penutupnya bahawa kita sentiasa akan menghadapi ujian, dan bila ujian datang kita atasi dan kita hadapinya, kerana di situlah ada ruang-ruang untuk kita meningkatkan iman kita, meningkatkan darjat kita, dan untuk kita lebih lagi mengecapi nikmat dalam kehidupan ini. Berapa ramai orang yang bila diuji dengan kesedihan, dengan kesengsaraan, dengan kedukaan, ujian itu mampu untuk menjadikannya lebih kenal Allah Ta'ala. Dengan ujian dia berduka cita, ujian dia sedih, ujian dia bersusah payah, ujian itu mampu untuk membawa kembali dirinya untuk kenal siapakah dirinya itu. Dengan ujian kesusahan, ujian kesedihan, ujian kekecewaan, semua ujian itu telah membawa berapa ramai orang untuk kembali sedar, aku ini hamba Allah. Dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal dirinya, dia kenal masjid dan sebagainya. Yang mana perkara itu tak dapat nak dirasai suatu dalam nikmat, kesenangan dan sebagainya. Sebab itu kebiasaannya orang yang diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kekecewaan, diuji dengan kedukaan, kebiasaannya semua ujian-ujian itu mampu untuk menjadikan manusia itu ingatkan Allah Ta'ala. Namun tidak semua orang yang diuji dengan nikmat kesenangan, nikmat kemewahan, nikmat kebahagiaan, tidak semua mampu menjadikan orang itu untuk ingatkan Allah. Telah betapa ramai orang yang dengan nikmat kesenangan, nikmat kemewahan, nikmat kebahagiaan menjadikan dirinya lalai, ghaflah, jauh dari Allah Ta'ala. Maka sebab itu antara ujian kesusahan dengan ujian kesenangan, sesungguhnya ujian dalam kesenangan, ujian dalam kemewahan lebih berat lagi untuk kita hadapi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan insya-Allah untuk menghadapi kehidupan ini insya-Allah, dan kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda ujian musibah banjir ini diberikan kekuatan dengan baik insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita amalkan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala di atas musibah yang menimpa aku ini dan gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.